Ini dia hidangan terakhir kita. Mak makan banyak sikit ya. Di rumah masak saja, buat apa nak bersolek? Kenapa awak pakai gincu tu? Gincu dah melekat merata-rata. Hari ini ibu datang ke rumah untuk makan. Muka tak boleh nampak pucat, ya? Baiklah, jom makan. Mak, duduk makan saja, biar dia yang buat. Mak, duduk makanlah, biar saya yang buat. Jadi cepatlah pergi. Tak dengar anak kita sedang menangis ke? Sekarang saya pergi. Di rumah masak nasi sahaja, buat apa nak solek? Kenapa awak pakai gincu tu? Gincu dah melekat kat mana-mana. Jenny, Mak nak keluar pergi jalan-jalan. Ya, Mak. Hati-hati ya. Mak, balik awal tau. Baiklah. Sayang, banyaknya hidangan, tapi abang tak tinggalkan sedikit pun untuk saya. Cuma tinggal sedikit saja ini. Macam mana nak cukup makan kat sini? Awak yang tengah makan separuh jalan lepas tu lari masuk bilik, kan? Bukankah abang cakap suruh awak jaga anak? Jadi awak kena cakap untuk tinggalkan sedikit makanan je. Baiklah, saya faham. Tolong kemaskan meja yang penuh dengan kesan gincu saya. Sambil menilai diri sendiri, pastikan juga diri tersusun dengan rapi, ya? Adik kecil, boleh tolong ambilkan pakaian yang paling mahal di kedai ini? Awak beli untuk siapa? Saya belikan untuk menantu saya. Apa pendapat awak tentang pakaian ini? Okey, ambil yang ini. Baiklah. Tunggu sekejap. Bibir kamu nampak lembut dan segar. Kamu pakai gincu jenama apa? Saya pun nak beli untuk menantu saya. Kamu memang layan menantu dengan baik sekali. Tapi saya tak pakai gincu. Hanya lip balm ini sahaja. Ini adalah lip balm dari jenama terkenal Mr. Aura. Saya baru beli yang ini. Kamu boleh bawa balik untuk menantu cuba dulu, tengok macam mana. Terima kasih banyak ya. Kenapa ibu balik awal sangat? Hari ini, Jadis habiskan semua nasi. Betul tak? Kamu sibuk jaga anak ya? Tunggu sekejap, ibu nak masuk dapur masak hidangan sedap untuk kamu. Mak, belikan satu lagi gaun untuk kamu. Sayang, kamu tengok, suka tak? Kenapa ibu buang duit macam ni? Saya hanya duduk di rumah, cuci baju, masak dan jaga anak. Jangan cakap macam tu, badan kamu cantik sangat. Kalau bersolek sikit, pasti akan nampak sangat cantik. Mak ada satu lagi benda untuk kamu. Cuba tengok ni. Nampak kamu tak ada masa jaga diri. Bibir pun kering dan pucat. Guna gincu murah memang tak praktikal dan boleh membahayakan. Cuba pelembap bibir Sakura ini. Katanya, ia melembabkan bibir dan berubah warna ikut suhu. Cuba ya. Zaman sekarang, 2025. Tak perlu lipstik lagi. Lipstik melekat di cawan. Keringkan bibir. Mudah pudar. Malah boleh merosakkan bibir jika digunakan terlalu kerap. Gantikan lipstik biasa dengan lip balm premium. Ia mengandungi 6 jenis nutrisi penting untuk bibir. Apabila dipakai, bibir terasa dirawat dan lembap. Noda bibir hilang serta-merta. Sesuai untuk semua jenis kulit. Dan apabila ia kering, walaupun digosok, tidak akan mudah pudar. Ekstrak bunga sakura dan kolagen emas 24K membantu menjadikan bibir merah muda dari dalam. Hanya dalam 1 bulan, anda tak perlu risaukan lipstik lagi. Walaupun sibuk atau malas makeup, ia menjimatkan banyak masa. Sangat berbaloi untuk dimiliki. Isteriku, macam mana awak boleh jadi menawan macam ni? Terutamanya bibir yang lembut dan halus itu. Menantu memang sudah sangat cantik sebab abang cuma fikir diri sendiri. Tak peduli isteri. Terima kasih banyak, Mak. Mak beli gincu ni kat mana? Mesti mahal kan? Tak mahal pun. Sekarang ada promosi. Cepat-cepatlah beli ya.